Saya tetap akan menunaikan manifesto saya dalam 100 hari sahaja. Wanakkam dan salam sejahtera. Saya Livnesh Murugan, anak tempatan Sri Tanjung. Dalam video ini, saya ingin menerangkan 5 manifesto yang saya sasarkan untuk dimulakan dalam tempoh 100 hari pertama sekiranya diberikan tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Manifesto pertama ialah aplikasi atau platform digital Pusat Khidmat Rakyat Don Sri Tanjung. Tujuannya adalah untuk memudahkan penduduk menghantar aduan, memohon bantuan dan maklumat berkaitan perkhidmatan masyarakat. Manifesto kedua ialah pengurusan trafik waktu puncak termasuk kerjasama dengan anggota trafik, rela atau sukarelawan terlatih di kawasan yang sering mengalami kesesakan. Manifesto ketiga ialah pusat tuition percuma untuk murid sekolah rendah dan menengah, terutamanya daripada keluarga pendapatan yang rendah. Manifesto keempat ialah skim khairat kematian percuma bagi membantu mengurangkan beban keluarga pendapatan rendah yang kehilangan ahli keluarga. Manifesto kelima ialah penubuhan Koperasi Usahawan Sri Tanjung untuk menyokong perkembangan perniagaan kecil tempatan khususnya usahawan muda. Inilah 5 manifesto yang saya kemukakan untuk Sri Tanjung. Saya mengalu-alukan soalan, pandangan dan semakan daripada masyarakat. Nilailah setiap manifesto berdasarkan keperluan, kos, pelaksanaan dan hasilnya. Saya tetap akan menunaikan manifesto saya dalam 100 hari sahaja.